Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod yang ketiga, 99 persoalan awam di meja pendakwah. Soalan yang kita dapat pada hari ini ialah, bolehkah sesuatu pekerjaan akhirat kita gabungkan dengan kehendak ataupun maksud duniawi? Contohnya macam ni, kita melakukan ibadah puasa tapi masa yang sama sebenarnya kita nak kurus, ataupun kita melakukan ibadah jihad fisabilillah tapi sebenarnya kita nak dapatkan harta rampasan, ataupun kita mengajar Quran tapi sebenarnya kita nak dapatkan hasil ataupun pendapatan daripada usaha mengajar Al-Quran tersebut. Untuk permasalahan ini sebenarnya memang ada khilaf ulama berkenaan dengan apakah ibadah tersebut diterima ataupun tidak. Pandangan yang pertama mengatakan hukumnya ialah harus, cuma ia akan mengurangkan pahala ibadah tersebut kepada 1/3 sahaja. Daripada mana datangnya sandaran pahala 1/3 ni? Riwayat daripada Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min ghaziyatin yaghzu fi sabilillahi fayusibuna al-ghanimata." Tidak ada mana-mana orang yang pergi berjihad di jalan Allah kemudian dia mengharapkan dapat harta rampasan perang, illa ta'ajjalu fi thulutsai ajrihim fil akhirah, melainkan dia sudah mempercepatkan 2/3 daripada ganjaran akhirat dia. Wa yabqa lahum thuluts, baki yang tinggal untuk akhirat dia hanyalah 1/3 sahaja. Hadis ni hadis sahih riwayat Muslim. Sandaran yang kedua ialah Allah Ta'ala berfirman, suatu ketika para sahabat nak melakukan ibadah haji, pada masa yang sama mereka rasa bersalah untuk melakukan aktiviti penjual beli ataupun perniagaan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum ila akhirih, tidak ada masalah kamu nak mencari rezeki yang aku sediakan untuk kamu. Maka daripada dalil inilah jumhur ulama meletakkan hukumnya adalah harus menggabungkan niat dunia dan niat akhirat. Okey, pandangan yang kedua pula ialah pandangan Ibnu Hazim, pandangan Najmuddin Al-Maqdisi di kalangan ulama tasawuf. Mereka mengatakan hukumnya adalah tidak sah, ibadah tersebut ditolak dan tidak mendapat apa-apa pahala. Najmuddin Al-Maqdisi menyatakan dalam Minhajul Qasidin, kalau seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah kemudian dia didorong dengan perasaan unsur lain yang menyebabkan ibadah tersebut lebih senang ataupun seronok untuk dilakukan, dia sudah terkeluar daripada batas keikhlasan. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak aku perintahkan kamu melainkan untuk beribadah kepada aku, ikhlas kepada aku. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi, siapa yang nak dapat faedah akhirat aku akan tambah lagi kepada dia. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, siapa yang nak dapat faedah dunia pun aku akan bagi dekat dia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi dekat hari akhirat nanti kau dah tak dapat apa-apa dah. Secara kesimpulan dia, hukumnya ialah harus, cuma daripada kita biarkan amalan dunia tersebut kita buat kosong, lebih baik kita gabungkan dengan ibadah supaya paling kurang pun kita dapat 1/3 pahala. Teruskan menonton untuk episod yang keempat, 99 persoalan awam di meja pendakwah.